Tengok tengah dah. Sakit. Apa yang train tu lalui, kita akan lalui sampai ke atas. Bapak cakap hujan macam hujan. Pada sini, anak tangga yang kecil ni, permulaan pun dah dapat view yang cantik lah. Hari ni saya breakfast, pizza dalam 20 gram macam tu dengan Vico. Breakfast apa? Pizza dengan Vico. Vico sedap. Vico saja. Orang belakang breakfast apa? Esrajos. Esrajos. Okay, kita tengok tenaga siapa yang paling padu untuk hari ni. Few moments later. Relax lah. Dah lah. Tak kaunya baju pun saya dah baju hujan. Baju dah waterproof. Kalau sikitnya hujan bukan ekstrim pun. Perempuan. Inilah perempuan. 2 very boring minutes later. A few minutes later. A little longer than a few minutes later. Kalau kita naik dari bawah, dekat tempat tepi train tu ada satu lane tu kan. Lepas tu, naik daripada situ. Lalu kat sini. Dekat sini pun dah rasa sakit lah. So view tu cantik lah. View town. Tapi apa pun, sakit tu menunjukkan kita buat kerja. Sekejap. Okey tuan-tuan, kita kalau nampak berhala ataupun tokong, apa kita kena buat? Angkat satu jari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Okey nampak? Kat sini dia ada rasa burn dekat betih tau. So warm up yang cantik lah. Warm up sikit tu, warm up betih. Senat tah. Sinilah starting. Naik pada sini, anak tangga yang kecil ni, permulaan pun dah dapat view yang cantik lah. Dekat atas lari cantik. Tapi kena naik dululah. Tahun lepas, saya dah bantu satu orang tu. Dia tak boleh naik. Tapi dia boleh naik. Dia tak pernah hiking. Tapi dia naik sampai atas. Dia tak pernah exercise. Tapi dia boleh naik sampai atas. Disebabkan dengan izin Allah dulu. Second, ada orang bantu. Jadi penting lah kalau ada orang-orang yang bantu untuk kita buat satu benda yang bagus. Jadi benda tu akan jadi. Orang tu ni lah. Sekarang dia jadi lembek balik. Tak tahu lah kenapa. Apa lembik? Ikut pace masing-masing lah. Budak tu dah hilang dah kat depan. Dekat sini aku cakap, siapa lah? Oh Bina lah. Kau balik lah. Tadi baru nampak starting lah. Kat sini baru nampak tersingkap cerita yang sebenar. Di sini macam okey dah. Tu lepas jadi station juga. Balik lah. Kita koyak kali kedua. Tengok dia boleh tangga straight atas. Nak naik Stairway to Heaven, rasa penat, berhenti dulu. Tak payah, push-push. Kan? Ikut kemampuan masing-masing kan. Tapi kalau boleh, kalau ada goal yang tersendiri, masa tersendiri, jalan je lah. Tapi memang Stairway to Heaven lah. Okay, mula-mula tangga. Lepas tu, batu. Lepas tu, sa'i di tanah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Korang amal doa ni, insya-Allah orang masuk hutan dengan penuh yakin dengan Allah SWT. Binatang berbisa, binatang buas tak akan bagi mudarat dekat tuan-tuan, insya-Allah. Okey, start kat sini. Lepas saja korang lepas daripada checkpoint yang pertama, korang akan nampak yang korang tak akan dapat lagi tangga. Korang akan dapat jalan tar macam ni. Lepas jalan tar macam ni, jalan tanah yang macam ni. Adventure lah, shock. Korang akan dengar bunyi binatang riang-riang tu. Udara pun sedap. Sedap-sedap. Nyaman lah. Kat atas ada makanan lagi. Dia memang mantap. Bagi saya lah kan, kalau korang naik bukit kan, so korang berpeluh. Lepas tu korang dapat achieve naik sampai atas, korang fight dengan diri korang kan. Lepas tu korang jumpa sungai kan, korang celup tangan tu, rasa sejuk tu. Tahu tak dia akan naikkan apa? Dia akan naikkan sifat kejantanan. Dia dapat rasa yang rasa jantan lah. Rasa macam betul-betul bermanfaat, rasa bertanggungjawab, rasa kelakian. Ada banyak spend time dekat bandar kan. Tapi bila kita masuk hutan, kita dapat achieve rasa kejantanan tu. InsyaAllah korang kena try lah. Seminggu sekali, sebulan sekali, at least kita ada connection dengan hutan.
Sebelum tuan-tuan sampai dekat tempat cantik yang nak kena hiking tu, tuan-tuan kena lalui cabaran yang terakhir. So ini last punya, bucket last punya. Lepas tu tuan-tuan akan nikmatilah hasil tuan-tuan dekat atas. Sejuk, cantik semua dan insyaAllah. Tips untuk naik yang terakhir last sakit ya. Naik reverse. Okey lah sikit, tak rasa beban. Naik reverse. Lepas tu tukar-tukar lah. Reverse depan. InsyaAllah okey lah. Kat atas tu cantik tau. Nanti tuan-tuan dah habis naik, jangan pergi kanan, pergi kiri. Kalau kanan ni, dia jalan mendatar. Setelah sampai kat atas, tuan-tuan kena naik belah sini. Naik tangga hujung tu. Lepas tu sampai. Yang atas ni yang cantik lah, pokok-pokok. Dia orang tanam. Memang cantik lah. Hiking Bukit Bendera dari bawah sampai atas, semua ikut kepada kemampuan masing-masing dan kelajuan masing-masing. Okey, ada orang yang hiking 1 jam. Okey, orang tu kira macam pro lah, level pro. Tapi untuk orang yang biasa-biasa macam kita ni, 2 jam ataupun 2 jam setengah. Tapi untuk orang yang tak pernah hiking, mungkin boleh sampai ke arah 3 jam. Tapi korang menikmati sajalah view. Situ memang cantik. So, memang worth lah korang naik. Kalau naik awal pagi memang best. Dia sejuk, korang naik atas lagi tu pun lagi sejuk. Jadi syok lah kalau korang dapat naik awal pagi. Naik petang pun tak ada masalah. Tapi naik pagi ni, syok lah korang tak rushing untuk solat-solat semua kan. Memang best. Lepas tu korang nak turun nanti, korang turun juga ikut jalan yang korang naik tadi yang sama juga. Jadi bila korang turun tu, selalunya turun ni lagi sakit daripada naik. Okay, kalau korang dah tak larat turun, jangan risau. Korang berhenti dekat checkpoint yang pertama yang ada view tu kan. Bila korang sampai dekat checkpoint pertama tu, dekat situ korang boleh naik train. Kena bayar RM8 untuk turun dekat bawah. Sampailah destination korang. Okay, korang boleh menikmati. Kalau korang main awal, korang boleh naik bagi tu. Memang syok lah. Layan kabus pagi-pagi yang cantik. Sejuk. Lepas tu atas ni ada kopi hutan semua. Syok lah. Hiking. Dapat rasa kejantanan. Lepas tu korang self reward lah. Makanlah ais kacang sikit kan. Sebab korang dah keluarkan energy. So cover dengan gula tu balik. InsyaAllah okay. Okay, korang akan dapat menikmati view ni. What a great view. Okay, korang akan dapat menikmati view yang cantik. InsyaAllah, memang worth untuk korang punya usaha sampai ke atas ni. Okay, sampai dekat masjid yang tertinggi dekat Pulau Pinang ataupun saya rasa dekat Malaysia. Tapi masjid yang paling tertinggi dekat Pulau Pinang lah setakat ni. Toilet pun cantik, bersih elok. Okay, satu tips untuk orang yang nak turun kan. Kalau nak turun tu dia rasa sakit, straight kan. Kita boleh turun cara kiri ke kanan, zigzag. Satu lagi kita boleh turun cara ke belakang. Tips ni saya dapat daripada satu abang lah. Abang tu macam atlet lah. Tu saya turun. Abang tu share kat kami ilmu. So hari ni saya share kat abang. Okay, assalamualaikum.